Tak lawak siap. Tak lawak tu. Allahu Akbar. Woi, Black! Woi, sikit lagi nak kena pada kau, Mat. Dia ada tak tempat-tempat yang kita tak lipat? Semua boleh? Semua boleh Cuma aku minta aku kenalkan sini antara tempat kisah dia, Daus. Kisah dia kat sini. Kat sini hampir 3 orang yang mati bunuh diri. Sini? 3 orang yang mati bunuh diri. Dan mayat Maat ditemui dalam keadaan tergantung. Sini? Ya, betul. Melayu ke apa? Kebanyakan daripada nak kata Melayu tak tahu lah. Tapi ada orang ke siap? tak tahu. Jom. Kebanyakan adalah sekumpulan gelandangan. Mungkin dia stres ataupun tekanan jiwa yang berada di kawasan, mungkin tekanan jiwa kehidupan orang buatkan dia rasa macam terbeban. Benda ni berlaku tahun bila? Benda ni berlaku pada tahun lepas. Diri kalian hadir Yasir sifat wujud Kun Rabbuna Nurul Jakim Ya Jam'ah Minal Jin. Hadir. Dah tepat, Daus. Mari kalian. Astagfirullahalazim. Masih lagi suara kesakitan, Daus. Bunyi belah sini. Maka perjelaskan diri kalian. Woi, Daus. Pintu ni. Ush. Mari. Woi. Cabar lagi. Bakar, Daus. Wah. Mari kalian, maka perjelaskan diri kalian. Perjelaskan diri kalian seukur mampu wujud diri kalian seinci pintu. Berdiri kalian jikalau mampu, tunduk kalian di bawah payunganku. Ada? Astagfirullah. Mari kalian. Daus. Apa siap? Belah sini. Bunyi. Kenapa ada bunyi lama? Ya, bunyi orang call. Tak ada bunyi macam telefon berdering. Telefon office. Dia telefon berdering. Tak payah minta, tak payah apa. Belantak pi ya. Jangan kick sudah. Ini motor ni yang selalu bunyi macam contoh kira macam motor ni aku waktu datang solat dengar okey. Macam 2 orang lah. Mari kalian sungguh mampu diri kalian suci pintu berdiri kalian di dalam mampu. Tunduk kalian di bawah payung. Isbat. Curang. Kalian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada? Dengar. Bang. Ada orang ke? Tak, sebab ada motor geng. Ada motor, boleh jadi ada orang kat dalam ni. Kat sini ada motor. Oh, semacam 2 orang lah, Daus. Motor dekat dalam. Daus. Cuba kita belah sana, Daus. Kita belah sini. Aku tengok sebelah sini. Okey. Astagfirullahaladzim. Woi, Daus. Bunyi motor start ni. Betul ada. Bunyi motor start terus. Sini. Ada bunyi motor lah. Tak macam motor plastik. Handle beralih, Mat. Kepala motor dah tukar arah.
Apa sih? Halil? Halil? Baik kalian. Halil? Perjelas sekali. Woi! Astagfirullahalazim! 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 La ilaha illallah! La ilaha illallah! La ilaha illallah! Dengar dos. Dengar dos. Handle ni tak tahu lock ke tak lock ni. Tak, ini dia bergerak sendiri ni. Ha. Hello? Lagi. Puji. Woi, tak boleh harus. Kau nampak tak kesan macam kesan apa tau? Kesan darah tau. Ada apa sih? Allahu Akbar. Cuba kau baca, takut ada yang benda yang tidak terang. Filkumul kaf. Kaf. Ha. Ya. Ain. Ain. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Wow. 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 Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku dengar jelas. Aku dengar jelas. Dengar ni. Memang ada bunyi seperti teriakan ataupun suara nangis. Belah kitchen kita tak pergi lagi. Kau nak pergi belah kitchen tak? Kitchen. Jom sini. Aku tak pernah masuk lagi. Ni pertama kali aku masuk dengan kau ni. Tetap sekali teruskan tetap sekali naikkan komputer dulu. Betul lekat ni guys. Bak lagi. Ui, ada orang tidur je. Tu aku cakap. Aku takut macam ada orang ni. Ada orang tidur lagi. Jom kita turun bawah terus. Panas sangat ah. Buat dia berpeluh. Dengar suara, bunyi suara dengus. Oh, panas man. Oh, lega angin masuk. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Dia. Dia. Datang kepadaku. Wujud. Mari kalian menjelaskan. Wish. La hawla wa la quwwata illa billah. Dia bergerakkan ke dalam. Ya. Ada orang ke? Tapi bunyikan sesuatu kepada kau. Bunyikan. Ui. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khadam khadam, ya khadam roh, ya khadam jasad. Dengar. Dengar terus. Kita cuba panggil berinteraksi dengan dia. Kita cuba panggil dia untuk bercakap. So kita parking kamera. Ada yang bunyi start masak ni. Bunyi orang start masak. Kau ada lampu merah tak? Ha? Lampu merah ada? Ada. Pakai lampu merah. Jom. Mana ni? Orang pun di dinding ni.
Dia delay? Dia jadi delay sebab panas. Oi, view lekat je. Sorry, tambah lah. Guys, geng, kamu geng. Semangat guys, korang kena semangat geng. Tak kisah guys, korang pump bila apa-apa pun guys. Even pun satu dos pun dia bergerak. Kita nak kita pilih. Oi, Daus. Dengar. Allahu Akbar. Hadir. Subhanallah. Aku nak kau tunjuk siapakah yang ada dekat dalam ni sebenarnya. Tunjukkan lagi. Tunjukkan. Weh. Allahu Akbar. Oi. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jom dalam diri Daus. Jelaskan lagi diri kalian, mari. Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar. Betul-betul dekat kitchen ni. Nampak? Allahu Akbar. Daus. Bunyi dalam ni. Siapa? Bunyi dalam ni. Siapa? Bunyi orang masak tadi belah sini tu. Betul, dekat lagi sini. Dekat kawasan sini. Hah? Sekiranya kalian ada di sini, maka kalian perjelaskan lagi diri kalian. Hadir, munculkan lagi. Aina mata kunu ya. Tengah. Dia punya masak. Dia punya masak. Cuba tengok susu. Ha. Bunyi minyak mah. Dengar sikit. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Wih, panas mak. Munculkan lagi. Bunyi dekat dalam ni ya. Bunyi kat dalam ni. Bunyi dekat kitchen ni. Betul. Hello? Hello? Tadi belah lift. Belah lift. Belah lift mana? Kau cuba tengok kat sini. Aku Ha? rasa ada botol air. Tengah. Kau dengar macam ada botol air. Ada bayang mana weh? Bayi tak masak. Bunyi kitchen, bunyi ada. Weh. Dos. Dos, ada orang tu air, Dos. Wih, betul lah. Ha. Allahu Akbar. Subhanallah. Gila mat. Yiha. Panggil lagi. Kau air macam tu. Allahu Akbar. Panggil kalian mana? Jelaskan lagi diri kalian. Allahu Akbar. Weh. Tak lawak tu, tak lawak siap. Tak lawak tu. Allahu Akbar. Weh, Black! Weh, sikit lagi nak kena pada kau, Mat. Allahu Akbar. Sikit lagi. Apakah gila ni? Oi! Sikit lagi nak kena pada kau, Daus. Oh, sikit lagi weh.
Allahu Akbar. Kau tak buat, kau dah kahwin dia. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allahu Akbar. Kettle betul. Betul. Saya tak tahu pasal. Dengar suara menangis. Ni okey kot. Lampu oyen. Tekan lampu oyen lah. Daus, kita tak dengar tempat rehat ni, Daus. Oi, tak sempat rehat ni. Betul-betul tak berhenti ni, Syed. Ui. Daus, bunyi apa sih orang masak? Wih. Wih. Weh, kau tengok. Suluh. Tengok senduk tu. Oi. Ya Allah, ya Rabbi. Woi. Allahu Akbar. Weh, dia marah ke apa? Allahu Akbar. Kau masuk dulu. Aku masuk. Kau masuk dulu. Kau masuk dulu. Okey, aku duduk belakang kau masuk dulu. Aku dah kahwin. Kau dah kahwin. Sepatutnya dah kahwin lah, kena duduk belakang. Kau belum kahwin dan aku dah ada anak, apa-apa jadi aku kena jaga anak aku. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Wala ya'uduhu hifzuhumma ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allahu Akbar, guys. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Wih, depan tadi, Daus. Betul sosok hitam tadi, betul-betul kat sini. Betul-betul kat sini, Daus. Hitam, betul tebal, Daus. Hitam kat sini, Daus. Aku tak nampak, weh. Betul-betul kat sini. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Weh, aku tak tahulah kau nampak tak nampak. Aku tak nampak. Cuba aku menghala ke dapur, kau menghala ke dekat ruang tamu ah. Alright. Muncul lagi. Tak ada masak ni. Daus, ada bunyi apa, Daus? Daus? Dapat. Woi. Daus. Woi, Daus. Subhanallah. Weh, betul weh. Ada orang hitam. Nampak? Khadam. Nak tengok pergi atas tak? Jom. Kita pergi slow. Jom. Tak boleh, geng. Kita tak boleh duduk satu tempat, geng. Aku harap korang faham, Kau nampak apa? Mendirik cik aku. Ha? Kau nampak apa? Apa yang kau nampak? Hitam weh, hitam. Weh, kau nampak? Aku nampak ada benda warna hitam. Besar weh. Dia macam seakan-akan seperti bayangan warna hitam. Macam tu lah aku nampak tadi, bro. Uish. Aku tak nampak Akbar. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salih. Allah Akbar. Kau buat takut. Weh, terkejut aku ingat orang tadi, Mat. Perasaan aku, tapi bangkai kuat dah bau. Tahu memang bau bangkai. Dia bau busuk pahit ni. Dia bukan bau busuk saja, bau busuk pahit ni. Weh, bau teruk kuat sangat ni. Kalau orang Kedah kata busuk pahit. Busuk pahit. Oh! Atas. Puji atas. Puji atas. Bunyikan lagi suara-suara kalian.
Biarkan dikau menjemalah kalian. Mari kemari. Apa jua sekalipun kewujudanmu. Aku panggil namamu dan perwujudkan dikau, wahai bangsa jin bangsa. Aku bawa bangkai kat belakang ni. Jom. Kita lepas semua ni. Ni jalan tadi ya? Aku tak tahu, kau tanya aku. Apa yang kau tanya kau? Bawa ke dalam. Jom. Kuat dia bau weh. Wih, busuk kan? Makin kuat dia, makin kuat. Kat sini makin kuat. Kat sini Makin kuat. Kat sini makin kuat. Weh, makin kuat tu. Sekejap. Aku cari jalan tangga sekejap. Okey, jauh sini dah. Ikutlah tangga dah. Busuk weh. Weh, kuat mat bau mas. Weh, kuat sini Daus. Kuat Daus. Apa dia, ya Allah? Apa ni busuk sangat ni? Wih. Allahu Akbar. Allah. Daus. Apa ni Daus? Allahu Akbar. Daus. Daus. Allahu Akbar. Daus. Allahu Akbar. Daus. Pumpan Daus. Pumpan gantung Daus. Tak lawak saya, weh. Pumpan gantung Daus. Allahu Akbar. Weh. Patutlah bau bangkai dekat arah situ. Weh. Allah Akbar. Balik. Weh, lihat Daus. Weh, betul-betul orang gantung tadi weh. Aku takut orang, weh. Bahaya. Masih baru lagi. Loi, balik ah. Last kita tengok. Kalau betul-betul kita tengok ada ke tak ada. Okey, last. Lepas tu kita keluar. Kita tengok. Okay, jangan, weh. Bahaya siap. Bahaya. Astagfirullahaladzim. Orang tu. Ya, sekarang ni dekat sini dah 3 kes Daus. Daus yang gantung diri. Sekarang ni Daus, kalau masuk ni dah kali keempat, dah 4 lah kes. So kita check dulu sebab perempuan masih baru ni. Kita check, lepas tu kita keluar kejap. Kita tengok, lepas tu kita keluar. Kita confirm kalau boleh. Relax dulu, tak lepas. Boleh. Ini first time siap aku tengok. Oh, insya-Allah. Bau bangkai kan? Allah Akbar. Kita check dulu. Weh. Geng, kita tak boleh nak biar lama takut kena bi lagi guys. Kita orang tak boleh biar lama ni. Macam mana tak nak pergi kena bi? Dah aku apa? Kita check kejap tau. Allah Akbar. Dah. Daus. Jangan tunjuk sangat, kena bi. Ada lagi. Tak boleh tunjuk sangat, Jom. Memang manusia, geng. Manusia gantung. Aduh, macam mana nak buat ni ah? Kita panggil ustaz jap. Okey, korang nak tengok ke dalam ni? Korang mana tengok ni? Saya dah call Okey. kawan saya yang bekerja di pihak kuasa Okey. dan pada pandangan dia sekarang Okey. Pada pandangan dia sekarang kita masuk lagi sekali untuk mengesahkan sebab apa? Sebab dia bagi tahu saya tempat ni hotspot. Okey. So, Hotspot maksud dia macam mana? Tak faham. Banyak kes dekat sini. Banyak kes kat sini. So kita takut ada orang yang try untuk set up atau perangkap orang.
Itu pada pandangan dia lah. Maksudnya itu dari sudut dia kata sebab tempat ni banyak kes-kes. Moderator tolong pin moderator. So saya pun rasa tak sedar hati juga sebenarnya bila benda ni berkaitan dengan unsur-unsur macam ni. So kalau kita nakkan kepastian, dia minta saya tolong korang untuk pastikan lagi sekali kalau benda tu betul real, masih lagi memang tergantung ada unsur jenayah, kita terus minta dia orang datang. Itu je lah yang sekarang ni okey, sekarang ni saya faham maksud Ustaz. Benda ni tak sampai kat bandar kan? Belum. Sebab kalau kita dah buat start report, kan dia kata benda tu tak ada kat dalam tu, ataupun benda tu sebaliknya, kita nak jawab apa ni? So maknanya benda ni tak sampai ke bandar betul belum. Saya tanya pendapat dulu pada dia orang sebab dia orang lagi tahu pasal undang-undang ke apa kan. Macam kalau kita nak buat yang mana boleh pokok apa tolong pin geng. Moderator tolong buat kerja sikit, moderator tolong pin. Sekiranya benda tu bukan yang seperti mana yang kita jangkakan. Sebab benda ni akan melibatkan banyak orang. Minta tolong kepada. Jom kita try lah. Kita tunggu dulu. Tunggu dulu. Kita dah tunjuk berapa kali dah kat viewers. 5 kali je kita tunjuk. Aku rasa tak ada benda apa dah tu jalan tunjuk ni. Betul. Memang betul-betul confirm korang. Aku takut aircon kau jadi kena. Kita tunggu je. Takut aircon kau yang gaib lagi. Okey guys, sekarang ni kita kena tunggu geng. Kita kena tunggu sekarang ni anggota ataupun sahabat Ustaz Wan, kawan Ustaz Wan yang anggota. Oi. Oi, tunggu aku. Wan, mari sini oi. Siaplah. Wan. Oi, daus. Oi. Daus. Aku dah pijak paku ni. Daus. Keluar, jauh, terus. Woi. Tengok bawah.